Teknik gandakan emas, ini ramai yang tak tahu. Kerap kali saya terima soalan, adakah teknik Arahnu boleh gandakan simpanan emas? Dan hari ini saya terima lagi komen, Puan Sri Jessica buat Arahnu dan overlapping. Teknik pajak untuk gandakan emas ni tak sesuai kerana ia bukannya menambah gram emas, ia hanya menambah hutang sahaja. Ramai orang yang salah faham apabila ada syarikat emas yang mengajar pajak emas, dapat duit, beli emas lagi, nampak seperti bijak. Tetapi hakikatnya dia sedang menggandakan liability, bukannya aset. Jika tuan-puan ingin gandakan gram emas, caranya bukan dengan pajak tetapi dengan menambah ilmu kewangan dan emas, tambah pendapatan dan tambah disiplin menabung. Satu perkara yang ramai tak sedar, kos pajakan Arahnu sebenarnya tinggi, sekitar 12 ke 15% setahun. Ianya lebih rendah sikit daripada charge kad kredit, tetapi tetap mahal untuk sesuatu yang tidak menambah nilai aset. Jika teknik tersebut betul-betul boleh jadikan semua orang kaya, pakar-pakar kewangan dah pasti ajarkan teknik ini sejak dulu lagi. Realitinya, ramai yang tersilap langkah. Teknik pajak gadai ini kerap dimanipulasi oleh peniaga emas kerana jualan emas mereka akan meningkat. Tetapi, pembeli pula menanggung hutang yang makin besar. Sebagai contoh, jika tuan-puan ada 1 kilogram emas dalam Arahnu, sebenarnya yang benar-benar milik tuan-puan mungkin tak sampai 300 gram. Baki 700 gram itu masih menjadi hutang dengan Arahnu. Jika untung, untungnya secupak. Tetapi bila rugi, ruginya segantang. Sebab itu, tuan-puan tak perlu kejar teknik-teknik pelik untuk kaya dengan emas. Hanya buat cara yang paling mudah iaitu beli, simpan dan konsisten. Tuan-puan boleh gunakan akaun emas Get Public Gold untuk menyimpan emas, dan kalau nak lebih disiplin, boleh subscribe auto debit supaya sistem dapat membantu tuan-puan menabung emas secara konsisten tanpa gagal. Dalam dunia emas, yang menang bukan siapa yang cepat tetapi siapa yang konsisten. Dan kekayaan sebenar datang bila kita bebas daripada hutang, bukan menambah hutang. Semoga perkongsian saya memberi manfaat. Yang mana masih belum ada akaun emas Get Public Gold, boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas percuma, saya bimbing sebaiknya.